Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya, Nur Zawani Miskot. PAS dicadang untuk membawa sekali calon Perdana Menteri dari Perikatan Nasional dan kemukakan pelan pentadbiran yang jelas kepada rakyat dalam himpunan turun Anwar yang akan dianjurkan mereka. Timbalan Ketua Pemuda Amalan Nasional Daniel Al-Rashid berkata, jika PN benar-benar serius mahu mengambil alih kerajaan, rakyat berhak tahu siapa calon Perdana Menteri mereka dan apakah dasar ekonomi yang mereka tawarkan. Lebih baik lagi katanya, lakukan roadshow ke seluruh negara, jangan hanya berhenti pada protes jalanan tanpa naratif. Daniel berkata tanpa memaklumkan siapa bakal Perdana Menteri, laungan untuk Perdana Menteri turun hanyalah retorik kosong, sekadar mengalihkan perhatian daripada kerapuhan dalaman dan kegagalan membina alternatif yang meyakinkan. Baiklah, Malaysia berjaya mencapai satu lagi pencapaian terbesar apabila melonjak 11 anak tangga ke kedudukan 23 dalam ranking daya saing dunia 2025, menjadikannya pencapaian terbaik negara sejak tahun 2020. Ranking yang dikeluarkan Institut Pembangunan Pengurusan Berpangkalan di Switzerland ini menyaksikan lonjakan Malaysia dalam kalangan 69 ekonomi berbanding di tempat ke-34 pada tahun lalu. Dalam kenyataan hari ini, Kementerian Perlaburan Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan pencapaian itu mencerminkan momentum pengukuhan ekonomi negara dan keberkesanan usaha pembaharuan struktur yang dilaksanakan oleh kerajaan. Katanya ia mengukuhkan hala 7 negara untuk berada dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing sebelum 2033 seperti yang disasarkan dalam kerangka ekonomi madani. Baiklah, dalam perkembangan terakhir, sedikit mengenai nahas bas opsi. Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ telah pun mengesahkan bahawa lesen memandu milik pemandu bas tersebut telah digantung serta-merta. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Edi Fadli Ramli berkata, JPJ telah pun membuka kertas siasatan terhadap pemilik syarikat pengendali kenderaan terbabit, termasuklah syarikat yang menerima pajakan permit operasi bas berkenaan. JPJ menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan keselamatan jalan raya dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk pelanggaran undang-undang yang boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya. Baiklah, sekian sahaja berita kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.